yang paling tuanya konsep kosong ni ialah India lah. India. Sunya dia pun. Sunya. Kita ambil jadi sunyi. Okay. Sunyi itu maksud dia buka kamus dan menunjukkan tempat yang tak ada apa-apa. Jawa mengambil sunyi ni untuk kosong, untuk istilah kosong. Jawa kuno lah. Jawa sekarang pakai nol, maknanya istilah Belanda. Hilang tamadun dia. Jadi kosong ni bahasa Melayu yang dicipta dalam abad ke-7-8 gitu. Bila pengislaman datang, dia lebih seronok dengan sifat lah. Itu je. Psikologi je lah. Tapi istilah Melayu sebenar yang asalnya kosong. Asalnya khaung. Apa? Khaung. Khaung. Khaun. Khaung. Dia masalahnya batu bersurat Melayu ditulis dengan huruf bukan Jawi, bukan Rumi. Okay. Huruf rencong yang Melayu buat atau huruf Palawa. Jadi bila nak tukar kepada Jawi, sudah jadi masalah ejaan dia tu. Jadi ada yang eja kepada jadi khang, ada khung. Ada variasi dia lah. Bila dia jadi kosong ni, masih boleh diselidik lah.